Bangun, bangun! Kita ada aktiviti ya. Kenapa bintang biru ada kat sini ya? Hei, ini rumah saya ya? Tak sedar. Ini kan rumah saya. Terima kasih. Kita balik dulu. Yalah dia. ATTV, Encik Banana. Awak berdua buat apa ni? Kami bersiap pakai jam nak pergi ke SK Tanjung Gahai sekejap ya. Buat apa? Ni ada bantuan ni. Kenapa? Dipanggil saya sekali ke? Yalah, panggil awak sekali. Betul tu. Kenapa ni? Kita ada tugas. Kita kena pergi SK Tanjung Gahai. Ada orang tak? Adalah. Ni apa? Itik tu cedera. Itik tu? Siapa Itik tu? Korang Itik ni ke? Bukan lah. Itik lain. Bukan Itik tu. Sekejap lagi ke? Kita pergi jalan kaki ke? Kita pergi macam mana? Kita pakai kain tu lagi ke? Tak nak lah. Kan sesat. Bukan sesat. Terperangkap macam kat Pulau Pinang lah. Habis kena dengan Iron Man. Dah lah saya sakit ni. Kena pukul dengan tentera hanger tu. Tak. Kita pergi dengan cara mudah je. Saya dah pakai jam. Jam teleport namanya. Bila kita pergi, kita tekan jam tu, sebut nama tempat ya. Jangan sebut nama lain pula. Kan pergi tempat lain pula. Ada ke jam macam tu? Tak jawab pula. Saya nak jam tu ATTV. Ambil ni. Tapi ingat, jangan sebut tempat lain. Nanti korang sesat. Sesat? Sesat tu apa? Pulak dia. Tidur jap. Ngantuk sangat ni. Kenapa tadi gue ngantuk ni? Penat tu. Semalam ada orang panggil dia. Berjam-jam dibuat. Sampai sekarang tak settle lagi. Sebab saya tidur awal. Tiger tidur pukul 3 pagi pula tu. Ini dah pukul 5 pagi dah ni. Nanti kita datang. Kita nak pergi ke dalam pukul 5.30 ni kita gerak. Dekat 5.30 raya. Lambat lagi. Ya juga. Encik Banana, awak ikut sekali ke? Mestilah kena ikut. Sebab kawasan tu besar. Kita ni kecil. Kita bukan sama dengan... Kita bukannya orang. Kita ni mainan atau patung. Ya ke? Tak percaya sudah. Apa je lah. Berapa minit kemudian? Okay dah, jom. Tiger, jom kita pergi. Tidur pula dah. Biarlah, jom kita pergi. Okay, sebut. Kita gerak ke SK Tanjung Gahai. Okay, serentak ya.
Sebut nama tempat. SK Kampung Gahai. Saya di mana ni? Saya kat mana? Lah. Saya dah tengok tadi. Saya tengok. Alamak, ada mesej. Sekejap ya. Jangan jadi macam kat Pulau Pinang sudah. Tak apa, saya ada GPS pula. Saya ada teleport yang penting. Awak semua dah pakai jam tu kan? Tekan butang tu, awak balik ke tempat asal. Kampung Lipis mula ya. Tak payahlah pakai kain tu. Tak payah dah, tak pakai dah. Sebab saya pakai jam teleport. Cakap ke kat jam, saya nak pergi ke Kampung Tanjung Gahai. Tekan. Tit. Oh, saya dah sampai. Tiger tiba-tiba pensan. Saya terpaksa nak tekan hak Tiger punya. Panggilan tu buat huru hara. Patut saya pensan tu. Jangan banyak cakap. Oh, situ. Kat prasekolah ya. Oh, kesiannya. Kenapa ni? Itik dengan seorang lagi tu cedera sebab harimau tu. Apa yang harimau tu buat? Cik Banana, kenapa harimau buat apa sebenarnya? Harimau tu dia nak jadi ketua. Itik tu tak bagi. Patut harimau tu dia serang. Bahaya ni. Takutnya saya. Aduh. Dah Tiger, kita semua ada. ATTV, Encik Banana, saya. Kena susun balik ni. Sepah. Kenapa Penta? Yelah, meja tu RM1. Patut kita kena betulkan meja balik. Tak payahlah. Kita ni kecil. Cukup. Sekarang ni kita datang ke SK Tanjung Gahai. Tak ada masa untuk nak bergaduh. Kita kena cari tempatnya. Di mana prasekolah ya? Kita nak ikut jalan mana? Kita ikut jalan kaki di bawah. Ni lantai ni, kita ikut bawah ni. Kita ikut lantai bawah yang kotor ke? Aduh. Redor je lah. Jom, gerak. ATTV, gerak je lah Tiger, jom. Tak tahan dah ni. Jom. Tak. Tak ada orang pun sini. Mana orangnya? Tak ada lah. Penta,
Orang ni mana, Big Panther? Tak ada orang lah. Sini kosong. Sini. Ha? Oh. Sini semua, sini. Saya ni Itik ni. Dan sebelah saya ni, siapalah nama tak ingat lah. Jangan bagi tahu nama saya. Korang berdua, kenapa ni? Sakit apa? Kenapa ni? Tolong. Kenapa ni? Super Tiger Man. Satu dunia dah tahu Super Tiger Man dah wujud. Super Tiger Man, tolong saya, Super Tiger Man. Kenapa ni, Tik? Saya ni cedera. Saya kena pukul dengan harimau. Saya ke? Bukan. Harimau sebenar. Harimau sebenar? Betul tu, Tiger. Harimau liar tu serang dia. Jahat harimau. Aduh, korang tolonglah selamatkan kami. Saya ada kuasa pisang. Saya akan sumbat saya akan sumbatkan daun pisang kat mulut harimau. Terima kasih, Cik Banana. Saya tak ada kuasa lagi. Tolong bagi tahu dia sikit. Kenapa? Kenapa ni? Kaki saya tak ada. Kena makan dengan harimau. Aduh, macam lah. Diam. Saya tahu macam mana. Super Tiger Man, ini tugas kamu. Macam mana nak cari harimau tu? Korang semua nak cari saya ke? Kenapa? Harimau lah. Takutnya harimau. Harimau ni. Ini harimau liar. Jangan dekat dengan harimau tu, ya? Itulah harimau tu. Dia serang saya. Sakitnya. Kaki saya dah kena makan. Aduh. Harimau, apa buat kerja macam tu, ha? Hei, harimau lapar kan? Harimau terpaksa nak makan kaki. Cuma makan benda lain, makan buah ke? Tak ada? Tak nak. Saya nak makan kamu. Saya kan harimau. Itu harimau kartun. Saya nak harimau macam saya. Tak, kenapa dia tu? Entahlah. Aduh. Harimau. Nak kena makan lagi ke ni ya? Jangan. Takut ya. Harimau. Cubalah jadi harimau lain pula. Tak jadi harimau apa pula? Harimau apa ya? Harimau tek kucing. Harimau tek kucing? Awak semua ni banyak tengok kartun ke? Saya tak terlibat. Ya, tengok kartun. Awak tengok kartun ke? Tak. Saya tengok haiwan liar je. Macam ular. Apa ya? Banyak lagi lah. Harimau sekolah tak? Sekolah juga. Jahat harimau macam saya ni. Bukan macam awak ni. Lembik. Lembik je. Penat saya. Tiger, cakap lagi. Penat lah. Kenapa korang semua malas ni? Tak ada mood lah. Tak ada mood. Super Tiger Man, buatlah sesuatu, Super Tiger Man. Pukul je harimau tu. Macam mana nak pukul dia ni? Saya akan makan awak. Kalau awak nak kalah, bagi saya pula. Cik Banana,
Aduh. Harimau tua ni. Harimau tua? Usia saya baru 22 tahun. Takkan dah tua. Nak kena dia ni. Ya, aduh. Tepuk tangan. Kejap. Saya nak pergi. Kejap ya. Apa-apa je lah. Penter. Macam awak tahu nama saya? Awak tu Pin. Penter, macam mana nak dapatkan kaki semula ni? Aduh, susah lah macam ni. Apa yang harimau nak makan korang sebenarnya? Dia kan suka makan daging. Kita ni daging. Penter, syukurlah awak tak kena makan dengan harimau tu. Bukan macam saya, hari-hari asyik kena je. Jadi kenapa? Harimau tu dia pukul saya. Lepas 2 jam 2 jam lagi pukul lagi. Harimau tu nak apa sebenarnya? Dia nak ambil tempat ni. Ambil tempat ni? Kenapa? Harimau tu dia nak jadi ketua. Saya tak bagilah. Patutlah harimau tu gigit mata sebelah saya. Kejam tu harimau tu ya. Kejam lah dia buat macam tu. Penter, macam mana kaki saya ni nak dapat balik? Tak ada kaki ni. Saya tekan harimau tu dulu. Lepas tu saya akan bawa awak ke hospital. Saya akan cari kaki palsu. Ni senang ke? Aduh, sakitnya. Akhirnya ekor awak dah patah. Aduh. Harimau apa ni? Kejap ya. Agaknya kentut. Ibu saya bawa telur. Aduh. Apa je lah. Kita diam je. Aduh. Penter, hantar saya ke hospital. Tunggulah kejap. Kita tengoklah tiger lawan dulu. Awak dah kalah dah sekarang. Aduh, sakitnya belakang saya. Nak lagi? Saya akan panggil kawan saya ya. Siapa kawan awak? Adalah kawan saya. Ya. Iron Man ke? Saya di sini. Awak siapa? Mereka lah kawan baru saya. Dia orang pun ada kuasa. Saya Kiwi. Saya ialah Oreng. Kami berdua ni pasukan buah berkuasa. Alamak, saya takut dengan buah lah. Saya geli. Geli rupanya. Wah, datang kat dia. Jom. Mari sini ya. Takutnya. Kejar dia. Badan muka harimau tua. Macam tu je ke? Jangan, jom kita hantar ke hospital. Penter nak buat apa sekarang? Jom. Aduh, kaki saya sakit. Aduh, macam mana ni? Sini tak ada ambulans ke? Tak ada lah. Harimau tu pula. Mana ATTV? Entah ATTV mana. Saya di sini. Maaf lambat sikit, saya pergi tandas. Jom. Aduh.
Sakitnya. Kenapa dia tak ada kaki? Kena makan dengan harimau tu lah. Dah, jom. Aduh, sakitnya. Macam ni je sudah. Macam tu je lah. Selesai dah kan? Encik buah dah halau dah harimau tu. Okey. Saya minta maaf korang. Saya minta maaf. Baru dah insaf. Lepas tu buat lagi. Tak. Saya janji saya takkan buat lagi. Betul ni? Betul. Muka juga orang tapi perangai takut. Pipenter Tiger. Tahu pula nama saya ni. Ya, harimau, kenapa? Saya janji saya takkan datang ke kawasan ni lagi. Saya janji. Tolonglah ya. Duduk dalam tu. Mana pergi harimau tu ya? Mana harimau tu? Dalam tu. Dia ke penakut. Oh, penakut ya? Buat je dia sampai dia sakit. Okey. Serang dia. Dah, kita dah selesai dah. Okey. Nanti dulu. Nanti. Siapa ni? Hello semua. Hah? Awak siapa ni? Awak siapa? Aduh, sakit je saya. Padan muka. Harimau lembik. Itu. Kenapa ni? Saya ni. Oh, macam kena je. Nanti dulu. Saya nak bagi tahu nama saya sebenar. Saya ialah SK Tanjung Gahai ni. Terima kasih Sebuah Tiger Man. Awak dah selamatkan 2 patung itu. Saya tak tahu nak buat apa dah sekarang. Macam mana ni? Dah selesai dah kan? Tak payah cakap macam mana. Saya nak panggil encik macam mana Panggil je encik SK Tanjung Gahai. Gitu je. Oh. Ni harimau ni macam mana? Sakit je. Nampaknya harimau tu dah fobia pada buah. Dia dah takut dah. Saya akan panggil polis tangkap harimau ni. Bukan awak ya. Dia ni. Saya janji saya takkan kacau siapa lagi. Mana encik Aktif TV? Aktif TV ya? Hantar itik ke hospital. Seorang lagi dah kena gigit. Itulah ni. Hei. Tak apa. Nanti awak jumpa Aktif TV, saya kirim salam pada dia ya. Ya. Saya balik dulu. Selamat mengenalan. Ya, selamat mengenalan. Okey. Saya balik dulu. Patutlah itik tak bagi tahu. Rupanya nak selamatkan sekolah kan? Betul, sebab harimau tu lah. Iyalah, saya akan pergi jauh daripada sekolah lepas ni. Okey, sini. Serabut. Jangan tertipu polis ya. Lari dulu. Akhirnya kita dah selesai. Okey dah semua, sekian terima kasih. Saya nak balik ke kapal lipis mula.
Aduh, penatnya naik atas ni. Oh, penat juga. Oh. Oh, siap. Kita nak balik ke kapal Lipis ni. Sabarlah. Tunggu pukul 2, tak sampai pukul 2 lagi. Sekarang pukul apa? Baru pukul 1:30. Sabarlah ya. Aduh. Dah selesai dah hantar Itik dan seorang lagi ke hospital. Cedera parah dah tu. Buat masa ni, tak tahu doktor nak cakap apa. Tahulah, harimau tu jahat sangat. Harimau tu dengki. Sama lah macam tiger. Saya pula yang kena. Dah jangan gaduh. Tengah hari dah ni, panas ni. Kita balik ke bilik Dajah balik ni. Yelah, balik ke bilik Dajah. Ngantuknya. Penat saya. Banana, ATTV, Pipenter, jom ikut saya pergi ronda-ronda satu sekolah ni. Jom. Buat apa, Tiger? Kita ni kecil. Penat, kaki saya dah lah sakit. Sini, kalau kita kecil nak pergi ke prasekolah sana tu, rasa macam jauh. Patutlah dari Kampung Lipis ke sini rasa jauh kan? Patut saya pakai jam teleport. Saya boleh terbang je. Tak cakap. Belok terbang je. Yelah, saya kan ada kain belakang saya. Saya bolehlah terbang suka hati saya. Saya teringin nak terbang macam Superman. Awak dah jadi Superman lah kan? Tak payahlah lebih-lebih. Dah, diam. Korang semua tak balik lagi ke? Oh, Encik Aktif TV. Ya, sayalah Encik Aktif TV, kanak-kanak Akmal Kids Official. Sayalah pengarah rancangan ini ya. Okey, selamat pengenalan. Jom, kita borak dekat luar ya. Jom, kita borak. Jom. Jom. Kita buat apa? Duduk sini dulu. Biar je duduk sini. Saya nak pergi ronda lah. Pergilah kau Bani. Pergi. Pergilah seorang-seorang. Ya. Mana orangnya? Hello. Ada siapa kat sini? Hello. Mana? Hello. Tak ada rakyat patung ke sini? Hello. Tak ada. Pergi sebelah pula. Mana semua orang ni? Hello. Kejap. Mana ni? Tak ada rakyat sini. Cantiknya. Ketupat je. Selamat Hari Raya. Sempat beraya. Kalau tidak, saya terperangkap kat Pulau Pinang lagi. Saya nak pergi kelas sebelah lagi. Seronoknya lah saya. Ada minta pertolongan dari jauh. Saya kena berjalan lagi. Jalan. Ni kelasnya. Hello. Ada siapa di sini? Tak ada orang ke? Mana ni? Mana semua orang ni? Tak ada rakyat ke? Ke semua rakyat lari sebab harimau? Harimau? Tak ada apa-apalah. Harimau dah kena tangkap dah sekarang guys. Kita berhenti di sini dulu. Penatnya saya. Pelik tak ada rakyat sini. Mana semua orang? Pelik kan? Tak ada orang kat sini.
Saya nak balik ke tempat asal lah. Tak ada orang lah. Puas hati dah Tiger. Tak ada orang. Budak semua dah balik dah kot. Tengok kerusi dah angkat. Susah macam ni. Kita datang ku apa? Kita kan sibuk tolong siapa? Tolong itik tu kat prasekolah tadi. Lama kita tolong Lama lah. Aduh. Mana TTV ni? Lama betul borak Okey lah yo. Okey. Oh, terima kasih. Terima kasih. Nasib baiklah ada Aktif TV. Kalau tidak, apalah jadi dengan saya nanti. Terima kasih lah ya semua. Saya terasa banyak sangat terima kasih. Super Tiger Man, Pipenta, Aktif TV, Encik Banana. Terima kasih diucapkan. Nanti ada masa datang lagi ya. Okay. Bye-bye. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Dah Tiger, jom balik. Dah pukul 1.50 dah ni. 10 minit lagi ya. Tak puas hati lah. Saya nak pergi kelas lagi lah. Aduh. Kok merayau lah dia ni. Hello. Hello, ada orang tak? Kurang patung lah kat kawasan ni. Rakyat patung macam saya ni. Mana lah? Prasekolah sana tu. Hello? Ada orang tak kat sini? Hello? Hello? Duduk jap lah, stay jap sini. Apa benda tu? Korang, apa benda tulis atas meja ni? Tolong baca ya, saya tak faham. Banyaknya. Cantik, ada pensel, pen lagi. Cantiknya. Tapi saya ni kecil. Kalau saya besar macam orang lain, saya dah lama saya belajar. Ni malangnya saya jadi patung. Okey, kelas belah pula. Tak ada orang sini. Hello, ada orang tak? Tak ada rakyat lah. Panasnya hari ni. Kunci sebelah ni. Pergi saya cek dulu ya. Wah, boleh lah. Hello? Mana orangnya? Saya cari rakyat. Tiger! Siapa ni? Tiger! Ini saya, Tiger. Awak siapa? Saya ialah Bekas. Tolong saya, Tiger, boleh? Tolong apa? Tolong teman saya kejap. Tak ada masa lah, saya nak balik ke kampung Lipih ni. Tiger! Tiger! Tunggu saya, Tiger! Yalah, nak tolong apa? Tolong. Tak apalah, Tiger. Awak balik je lah. Awak kampung Lipis dah risaukan awak dah ni. Awak balik je lah. Betul ni? Ya, betul. Betul ni? Jangan bising. Tengok sana tu. Shh. Kenapa pula? Kenapa tak boleh bising? Ini zon peperiksaan. Ni bukan waktu periksa, ni dah balik. Budak semua dah balik dah. Tak ingat lah pula. Baliklah, Tiger. Awak sebut Tiger Man kan? Ya, kenapa? Superhero.
Baguslah superhero datang sini. Nanti ada apa, saya akan panggil awak ya. Nak panggil macam mana? Ada nombor telefon. Terima kasih Super Tiger Man. Saya balik dulu ya. Jaga diri ya. Bye-bye. Akhirnya selesai jugalah meronda kawasan sekolah ni. Budak semua dah balik rumah ya. Agaknya dah pukul 2 lebih dah ni. P-Panther, ATTV. Sampai pun Tiger. Dah pukul 2.15, lamanya awak pergi. Awak pergi mana sebenarnya? Pergi meronda kelas seberang sana ni. Jauh betul lah Tiger ni. Kita ni pergi prasekolah saja ni, pergi ke kelas lain. Ni sini terpaksa lah sebab teleport ke sini terus. Ngantuknya. Dah Tiger, jom balik lah. Lama kita tunggu. Dah. Sebelum balik, kita tekan serentak ya. Okey, sebut. Balik ke kampung Lipis. Okey. Tiger. Cepat Tiger. Okey. Balik ke kampung Lipis.